apakah program bisnes yang sesuai dijalankan di bumi Malaysia ini. Saya kaji satu persatu sebab kebanyakannya kalau tersalah pilih ada yang rugi, ada yang bukan rugi sikit. Kadang-kadang duit yang kita kumpulkan tu habis macam tu saja. Jadi saya tak nak tersalah pilih. Jadi apabila saya buat kajian, saya ada 3 langkah untuk memilih apakah program yang terbaik untuk kita pilih. Pertama sekali saya cakap, kalau saya nak buat business networking ini, yang pertama-tama sekali saya kena tengok produk dia mesti produk keperluan saya. Kalau tuan-tuan, saya cadangkan cari produk keperluan tuan-tuan. Itu yang pertama sekali. Okey. Yang kedua, saya punya penapis dia. Yang kedua, kalau saya dah pilih produk keperluan, dia dah tentu ada bajet yang perlu saya keluarkan setiap bulan. Jadi bajet itu mestilah lebih kecil daripada maintenance. Kan biasa bisnes ada dia punya maintenance. Okey. Mestilah lebih kecil. Ataupun dia punya dia punya orang kata maintain setiap bulan tu mesti lebih kecil daripada saya punya bajet. Kalau tidak, saya dah cukup duit tuan. Okey. Yang ketiga, saya tak suka yang ada servis. Servis banyak saya tak suka. Sebab kalau ramai orang kita punya network dalam business networking ini, kalau ramai yang join dan semua bergantung kepada kita dan mengharapkan servis daripada kita, mana kita nak larat tuan-tuan. Jadi macam-macam bisnes yang orang datang offer dekat rumah, ada yang bagi produk itu dekat rumah. Cik Mazlan, tak apalah, try. Kalau tak nak join, try dulu. Saya dengan senyum, saya hanya mengangguk saja tuan-tuan. Alright, saya hanya mengangguk. Tapi kalau dia tak lepas 3 penapis ini, saya tak akan buat. Hinggalah selama 8 tahun saya menunggu. 8 tahun sehingga 2010. Hingga 2010, setelah beratus-ratus bisnes yang lalu saya lepaskan, saya tak usik, 2010 datang satu perniagaan. Ada seorang sahabat saya, dia datang, Cik Mazlan, pinjam 5 minit, dia kata. Pinjam 5 minit untuk saya offer satu perniagaan. Okey, saya cakap. Saya tahu Cik Mazlan nak tanya apa, dia kata. Okey, saya tanya, bisnes apa tu bang? Saya kata. Dia kata, bisnes ni bisnes prepaid. Okey, saya pakai handphone. Okey, produk keperluan saya cakap. Dan apabila produk keperluan dalam otak saya dah ada mindset set apa dia punya bajet. Bajet dia lebih kurang okey lah, saya top up sebulan 200 ataupun 150 tiap bulan, ataupun saya bayar bil. Itu bajet saya. Saya tanya, bisnes ni ada maintain tak bang? Dia kata ada Cik Mazlan, maintain dia RM20. Okey, 2/3 saya dah ada. 2/3 kena saya punya penapis. Lepas tu, sebab dia punya RM20 maintain, saya gunakan lebih kurang 150. Kan maintain tu lebih kecil daripada saya punya bajet. Dan yang ketiga saya tanya, ini kalau orang nak top up datang jumpa saya ke? Saya tak suka servicing ni. Dia kata, tak Cik Mazlan, kalau nak servis semua orang boleh pergi kedai. Kita tolong register, promote saja, jual SIM card. Ini bukan jual top up, dia kata. Oh, saya terdiam. Saya tanya, nak join berapa ringgit? RM80. Tanpa banyak cerita rakan-rakan semua, tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya tanpa banyak cerita, saya ambilkan RM80 itu, saya cakap registerkan. Saya kata registerkan. Selama 8 tahun saya menunggu perniagaan seperti ini. Tolong registerkan saya. Apabila register, saya cuba faham, saya cari sendiri segala maklumat. Saya telefon mana yang patut, saya telefon kawan tu tadi, abang tadi tu. Saya baca semua sekali. Dan esoknya website saya siap tuan. Boleh dikatakan malam tersebut saya tak tidur. Kerana apa? Selama 8 tahun saya menunggu satu perniagaan yang terbaik yang lepas saya punya penapis. Dan apabila saya jumpa, saya tak akan lepaskan tuan-tuan. Saya kalau jumpa, saya tak akan lepaskan. Saya akan buat terus benda ni, saya kata. Okey, sebab dia adalah perniagaan terbaik yang bagi saya, mungkin bagi orang lain saya tak tahu. Bagi saya ia adalah yang terbaik. 8 tahun saya menunggu. I cannot wait anymore. Now I find it already. Saya dah jumpa dah. Dan apabila